Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 4 Mac 2025, 3 DJ Era FM, Nabil Ahmad, Azad Jasmin dan Radin Amir Effendi terlibat dalam kontroversi selepas video mereka tular. Dalam video tersebut, Azad dilihat meniru tarian yang disangka sebagai kavadi, manakala Nabil dan Radin bersorak vel-vel sambil ketawa. Ramai yang menganggap ini sebagai penghinaan terhadap upacara suci Thaipusam dalam agama Hindu. Namun, adakah kita menilai situasi ini dengan adil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa pengguna media sosial telah membuktikan bahawa gerakan Azad lebih menyerupai gaya seorang peninju Muay Thai, khususnya gerakan yang sering dilakukan oleh atlet seni bela diri, Mikhail Ghazali. Selain itu, gerakan ini turut dipopularkan oleh pemain bola sepak terkenal, Lucas Paqueta, pemain tengah West Ham United dan skuad kebangsaan Brazil. Paqueta sering melakukan gerakan ini sebagai tanda kegembiraan selepas menjaringkan gol, dan rakaman menunjukkan rakan sepasukannya turut menikmati dan meniru gerakan tersebut sambil tertawa sebiji seperti apa yang dilakukan oleh DJ Era FM dalam video berkenaan. Malah, Peguam Mahmud Jumaat turut mengesahkan bahawa DJ berkenaan tidak berniat untuk mempersenda upacara keagamaan, tetapi sekadar meniru gaya atlet berkenaan dalam konteks hiburan. Beliau menjelaskan bahawa insiden ini hanyalah salah tafsir akibat kesan viral di media sosial yang sering menyebabkan sesuatu perkara diperbesar-besarkan di luar konteks sebenar. Sorakan berbunyi seperti vel-vel pula dapat didengari di dalam video ini, tetapi disebabkan sensitiviti masyarakat dan naratif yang dibentuk oleh pihak tertentu, ia mudah disalah tafsir dan menjadi polemik besar. Seolah-olah ada pihak yang sengaja ingin mengapi-apikan keadaan demi kepentingan tertentu. Kementerian, kita lihat pembagian kursi kepada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India memang teratur. Hari ini kita lihat dalam kabinet yang sedia ada sekarang ni, tak ada seorang pun menteri penuh daripada kaum India. Bila kaum India tidak dilantik jadi menteri penuh, apabila berlaku isu pergauman, akhirnya tak ada siapa yang tampil ke depan nak membela kaum masing-masing. Ini yang berlaku dalam pentadbiran yang sedia ada. Hari ini kita ingat MIC yang jadi ketua kepada kaum India. Kalau kita lihat di sebelah Pakatan Harapan, siapa yang kita nak label ketua kaum India? Memang tak ada. Adakah Datuk Seri Zamri? Kan? Zamri pun nampak gelap kan? Jadi kita confused. Siapa ketua kaum India untuk dalam negara ini? Siapa ketua? Siapa yang jadi ketua, dah tentu mereka ada kuasa. Apabila mereka duduk dalam pentadbiran kerajaan yang sedia ada sebagai menteri kabinet, menteri penuh, dah tentu mereka ada kuasa untuk menasihat orang di bawah. Maksudnya mewakili kaum India dalam negara ini. Jadi saya bagi peringatan kepada kerajaan yang sedia ada, kepada PMX. Apa yang sebelum ni saya pernah kata di rancangan TV pada tahun 2016, di mana bermula tahun 2018 akan berlaku pergaduhan politik. Akhirnya ni yang sedang berlaku bermula tahun 2018 sehingga hari ini. Jangan satu hari dalam negara ini akan berlaku 13 Mei. Maksudnya lebih dahsyat daripada 13 Mei akan berlaku sekiranya kerajaan yang kononnya kerajaan perpaduan, tapi saya tak nampak perpaduan tersebut, di mana PMS kata sama rata apa? Menteri kabinet tak ada seorang pun mewakili kaum India. Menteri kabinet, menteri penuh. Ini yang berlaku.
Waktu pentadbiran Tun M dulu, Menteri penuh ada 2 mewakili kaum India. Hari ni apa yang tinggal? Tak ada apa yang ada. Jadi isu melibatkan Nabil ni, hari ni mereka pun dah insaf, mereka dah minta maaf. Saya harap kalau masyarakat dalam negara ini, kaum India, kalau fikir tentang perpaduan, kita tak perlu gaduh lah. Kita terima je apa yang mereka minta hari ini. Mereka dah insaf, mereka dah mohon maaf, sehingga sanggup mereka turun depan Batu Cave. Takkan dia nak perlu sembah ke kaki minta maaf? Cukup lah, mereka pun dah insaf, dah sedar, minta maaf, terima je lah. Jadi saya tak nak berlaku api pergauman dalam negara ni. Dan kalau sekiranya isu ni masih berterusan macam ni, dah tentu satu peringkat akan berlaku isu pergauman dalam negara ni. Begitu dahsyat akan berlaku. Jadi kerajaan yang sedia ada ni kononnya kerajaan perpaduan, kononnya kerajaan sama rata. Kononnya sama rata, tapi tak rata pun. Tak rata. Mana tak ada seorang pun menteri dari kaum India jadi menteri penuh. Saya bukan mewakili kaum India, bukan. Tapi saya sebagai ketua NGO bertanggungjawab dari segi perpaduan negara ni. Saya fikir fokus ke arah perpaduan negara ni. Jadi kerajaan hari ini memang gagal lah. Gagal membentuk satu kerajaan, walaupun kerajaan perpaduan, membentuk satu kabinet yang kukuh untuk mewakili kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Akhirnya kaum India makin lama makin mundur, makin tenggelam, apa pun tak ada. Bila PM datang pergi Ponggol, orang India pun seronok, happy. Oh, PM kita dah turun padang, Ponggol lah, apalah itu, seronok, syok sendirilah. Itu yang ada. Tapi seorang pemimpin pun tak ada jadi ketua dalam kerajaan. Memang tak ada. Fikir-fikirkanlah. Jadi saya minta masyarakat dalam negara ini, kita perlu hidup aman damai dalam negara ini. Kalau ada isu timbul, mereka dah sampai turun ke Batu Cave minta maaf, cukuplah. Nak minta maaf macam mana lagi? Kan mereka dah insaf, mereka sanggup turun ke Batu Cave. Apa salah kita maafkan mereka? Ini yang saya minta sangatlah. Walaupun tidak bersalah, DJ Era FM tetap merendahkan diri dengan memohon maaf demi menjaga hubungan harmoni antara kaum. Sikap ini selari dengan ajaran Islam yang menyeru kepada kemaafan dan keharmonian, seperti yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam pergaduhan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat kembali kes DJ Era FM, mereka digantung kerja, disiasat oleh pihak berkuasa dan menerima banyak laporan polis. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Hussain, menyatakan bahawa polis menerima 6 laporan pada 4 Mac 2025. Jumlah ini meningkat kepada 44 laporan pada 5 Mac 2025 dan akhirnya mencapai 207 laporan pada 6 Mac 2025, 73 laporan pada 6 Mac 2025. DJ ni, Azad Jasmine nama dia. Dia jerit dan menari seakan, I use this word dengan izin, monyet. Dengan menyebut wail. Wail ni merujuk kepada Dewa Muruga. God, Hindu God. Ini menyinggung perasaan masyarakat Hindu. Perbuatan kru itu khususnya DJ Azad Jasmine dan 2-3 orang ni seakan-akan kurang ajar dan mempamerkan kebodohannya dengan mengejek kepercayaan agama lain. Maka saya memohon Era FM untuk memecat kru ni. Dia dah minta maaf tadi. Minta maaf, that's it. Somebody will continue with that same remarks. Jadi dia dah minta maaf, tapi saya mohon, saya menggunakan peluang ni untuk memohon kepada Era FM, pecat dia. Ini untuk membuktikan bahawa ia bukan satu radio yang resis. He needs to be sacked and an apology is not sufficient, as I said. Dengan izin, biarlah tindakan terhadap orang kurang bijak seperti ini menjadi pengajaran kepada semua supaya tidak memperkecilkan mana-mana agama. Bukan agama Hindu saja, agama Islam, agama Cina. Jangan memperkecilkan mana-mana agama. Tindakan ini kelihatan lebih keras berbanding kes lain yang melibatkan sensitiviti agama.
Bagaimana pula penganut Hindu lain yang menghina Islam? Kalau betul-betul nak ambil tindakan kepada 3 DJ era yang tidak bersalah ini, ambil sekali tindakan kepada contoh-contoh provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Berikut adalah contoh. Melayu, tonggeng sembahyang 5 kali, perempuan dan lelaki, perempuan isap konek batang dan jilat nono, lelaki jilat nono. Lagi sembahyang tonggeng 5 kali, lelaki jilat buntut perempuan, perempuan depan isap batang lelaki duduk 5 kali lagi. So, patutlah orang beramai sana. நல்லா கேட்டுக்குங்க, நான் பயப்படாம சொல்லுவேன். என் தலையே போனாலும் அந்த குர்ஆன் வந்து ஃபுல் ஆஃப் pornography புக். நான் பயப்படாம சொல்லுவேன். சைத்தான கும்பிடுறது தம்பி, சைத்தான கும்பிடுறது. அவனுக்கே படிக்க தெரியாது, படிக்க தெரியாது. அவன் சொல்லி இந்த குர்ஆன் நல்ல புக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. நல்லா கேட்டுக்குங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு சொல்லுவேன். சீரா இன்டர்நேஷனல் யூடியூப்ல சீரா இன்டர்நேஷனல் சொல்லுது. நீங்க பாத்தீங்க இந்த மாதிரி யூடியூப்ல பார்த்தேன். சீரா இன்டர்நேஷனல் சொல்லுது உள்ளுக்கு இருக்கிறது அங்க வந்து பிளாக் ஸ்டோன். இட்ஸ் ஸ்டோன். எங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஜோர்டான் திருடி வரப்பட்ட கல்லு. கபாக்குள்ள இருக்குது கல்லு. என்னது ஓட்ட? என்னது அதுல பிளாஸ்டிக்கா? Tidak lupa juga arwah adik bomba yang terbiar tanpa pembelaan. கொஞ்சம் வழி விடுங்க, வழி விடுங்க. ஒரு பொம்பாக்காரன் நாங்க உதவி பண்றோம். ஒரு நாட்டை பொம்பாக்காரன் நாங்க உதவி பண்றோம், அவ்வளவுதான். வந்தவங்க போலீஸ்கார என்ன பண்ணிக்கிறானுங்க? ஓகே kan? Oke. Jawab. Aku tanya, aku jawab. Gaadi இருக்கு போ, யார் காடி இருக்கு? காடி இல்லாட்டியோ. கொஞ்சம் லேக்கா கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க. ராஜா, அந்த ஐலாக்க பிடிங்க, கொஞ்சம் நேரம் பிடிங்க. அதான் நிப்பாட்டுங்க. இந்த காடி நிப்பாட்டுங்க பாஸ். நிப்பாட்டுங்க. ஹாஸ்பிடல் கேட்டு போக முடியுமாண்ணே? ஏத்துக்க அப்படியே ஏத்துக்கங்க. Kak, minta mau kak, tolong kan? Saya pun tak pasti. Kali pati. Mana sini mereka kak. Bro. Marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ayat ini mengajak kita menghormati perbezaan dan memupuk perpaduan.
Jadi, sama ada tindakan DJ Era FM itu salah atau tidak, marilah kita memaafkan dan belajar daripada kesilapan, bukan membesar-besarkan sehingga merosakkan keharmonian. Itu sahaja video kita untuk kali ini. Mohon dikongsikan supaya kita semua merenung kembali sikap kita semua kepada sesama kita. Kalau semua orang gaduh, siapa nak jaga negara ini? Kepada orang bukan Islam yang suka buat provokasi, sila beredar dari tanah ini. Ingat sejarah anda datang dari mana, dan kami, orang di tanah ini, menerima dengan tangan terbuka. Janganlah dipijak-pijak santun yang telah diberi. Kepada orang bukan Islam yang baik dan sentiasa menjaga keharmonian, anda adalah saudara kami. Pesanan kepada orang Muslim juga, usahlah DJ agama lain kerana ianya sangat dilarang di dalam Islam. Namun, kita dianjurkan untuk berdakwah dan berbincang berkenaan agama supaya kita semua mendapat ilmu dan insya-Allah hidayah juga. Itu bukan menghina jika perbincangan dilakukan dengan adab dan penghormatan. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Salam damai. Assalamualaikum.